Pasal jantung tu. Sakit. Bak MG lah. Bak terot. Pula ni jantung pula dah Dia ni. mati jantung pula lah. Okey. Lepas tu jantung, makan madu ni, nadi tu, dia boleh sampai naik sampai 70 lebih lah. Yes. Alhamdulillah. Daripada 20 tu. Ya dulu kan turun 21. Dia naik pun kalau makan ubat takat 50 lebih, dia tak dipi 70. Yes. Ajaibnya Allah. Hebatnya Allah. Baiknya Allah. Tapi, Naik 70. Tapi dia akan turun juga. 30, tapi dia turun. Tapi baguslah, sebelum ni tak pernah. Sebab hari ni normal dah ni. Tapi dia masih lagi macam petang bila dia turun 40 lebih. Mata tu sakit. Tapi tak apa. Tapi Maknanya bila dia makan akan naik juga. 70 lebih tapi dia turun. dia nak repair tu. Dulu dah teruk merah jantung. Ni duduk dengan repair. Dah repair dah. Lah sakit lagi tak? Sakit. Sakit memang tak apa. sakit dia. Yang penting jantung dah normal. Proses rawatan tu sedang berlaku. Maklumlah benda dah sakit dah ni. Dia memang sakit. Tak apa. Takut tu yang nak takut tersumbat ke apa. Tak apa. Sumbat ke apa ke, kita doa dengan Allah. Allah Ta'ala dah tunjuk ada keajaiban tu dan hari ni dah normal dah. Yang penting kita tunggu salon darah sebelah kanan. Sebab sebelum ni salon darah, pergerakan darah, saraf semua sumbat. Lah repair dah sebelah kiri. Tinggal sebelah kanan. Jantung dia repair dah. Tunggu oksigen sampai normal je. Allah, yes. Baiknya Allah, maha baiknya Allah. Tak apa, tak payah buat pembedahan. Tu lah kalau boleh tak mau aku dah makan dulu. Iyalah. Berkat lagi sunnah, berkat lagi. Tapi macam yang ni pun masih belum lagi. Mata pun masih dia tarik dia memang. Tak apa, sat. Benda dah. Benda baru satu botol kan. Baru 100. Lihat kecil kat besar. Satu petai tu. Baru 200 tengah. Ada pelanggan saya habis dah 2 juta. Berubat usus dengan jantung. Dah habis dah 2 juta. Habis licin tanah rumah. Berubat je. Berubat. Pencet tak ada pula. Lah ni hidup tumpang pencet isteri. Dah 2 juta. Dengan insurannya, dengan duit simpanannya, rumah tanah. Kan? Akhir sekali main madu 2 botol, tak habis 500. Rezeki dia. Kita harap Kak pun macam tu nak. Kak Niam Satina. Baik. Kak perasan tak? Dari segi jiwa, perasaan, ketenangan. Berat sangat tak? Macam dulu tak lah ni? Dia masa dulu sebab dia sakit. Sebab dia sakit mata. Bimbang dia sakit tu. Bimbang duk fikir. Dari satu kepala. Masa dulu cek heart hospital MRI dia ada saluran darah dalam bengkok. Sampailah duk sakit tu tanggung sendiri lah macam dia tendang mata. Dia dulu mungkin lah. Saya shot 4 jam sekali. Apa tu saudara? Saya shot 4 jam sekali. Tak apalah. Hak hospital kata tak ada ubat apa semua kita hormat. Tetapi kita ada iman. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah maha baik. Tawakal. Kan? Kita hormat hospital. Tapi hospital pun kita pergi. Sunnah pun kita amal. Tengok apa nak jadi. Sebab macam ubat thyroid tu tak apa makan tu kan. Sebab kau tak makan dia jadi goyang. Hormat. Kita hormat makan tu kan. Tapi 4 jam sekali hari. Kalau kak tak puasa 4 jam sekali. Kalau kak puasa saya ada video cara makan bulan puasa. Waktu buka puasa, sebelum tidur bangkit sahur 3 kali. Ni aja. Yalah madu dengan soda, kalau boleh madu dengan soda. Tapi madu mahal. Mari kita tawakal tengok sedar. Pasal saya ada baca dalam komen TikTok satu tu, kalau semua lega, tutup hospital lah tu. Dia boleh jawab macam tu. Saya kata, abang nama hang Haris. Hang ni orang Islam, tak boleh cakap macam tu, tak baik. Kita ada Allah. Kan, hospital kita hormat. Jangan perli macam tu. Kan, ada satu lagi, Lennon, saya rasa dia bukan Islam. Dia kata,
kajian dah dibuat, para doktor dan saintis penyelidik mengesahkan buah pinggang tak boleh reverse bila dah buat dialisis. Okey, memang saya hormat. Memang ilmu tu ada dalam poket saya. Tetapi awak kena tahu kami ada Allah. Yakinlah Allah Maha Baik. Kan? Yang bagi sakit Allah, yang bagi sembuh Allah. Tak apa. Dia orang bukan Islam, saya hormat. Ni hak nama Haris ni. Nama Haris. Buka TikTok, tak boleh komen. Pasal dia nak komen orang je. Dia punya profile dia, Dia block tak ada. dia tak pergi tak komen apa kat dia punya profile. Dia buat tu semata-mata untuk hentam orang. Tak boleh lah. Saya beritahu direct, iman awak masalah. Kalau awak mati dalam keadaan iman macam ni, awak belum masalah. Dan satu lagi, kalau awak ada masalah, kalau anak cucu awak ada masalah, awak jangan beli madu saya. Dia tak dengar, dia tak yakin. Cakap je lah. Awak jangan belilah. Senang. Awak jangan beli madu saya. Senang. Biar je lah. Saya nak berurusan dengan orang yang baik-baik je. Kalau jenis celupar macam tu, tak payahlah. Pergi tempat lain. Sebab semua akan didakwa di akhirat. Kalau kita cakap banyak, iman dia rosak. Sebab ni melibatkan Quran dan Sunnah. Senang. Jangan beli tu pun. Madu saya. Senang. Acik tak? Dia jadi perosak lagi. Dia makan, dia minum, tak ada apa. Tak ada. Dia buat kata. Tak ada. Dia akan jadi musibah. Pasal dia tak yakin dengan Allah dan Rasul. Senang. Tu saya komen macam tu lah. Biar je lah. Awak jangan beli madu dan saudara saya. Tu dia. Acik. Pasal yang bagi sakit Allah. Betul. Yang bagi sembuh Allah. Kita mengaku kita orang beriman. Jangan ramah sangat. Jangan rajin sangat. Yalah. Sebab semua benda akan dihisap. Tulisan tu akan merosakkan iman awak. Itulah melambangkan iman awak. Biar jelas kan. Sebab tu saya senang. Pelanggan mai, nak beli tak apa, tak beli tak apa. Kalau nak komplain banyak-banyak, jangan beli. Senang. Sebab saya pun tak mau janji apa-apa. No. Siapalah kita. Saya pendosa je. Ini atas saya Alhamdulillah. Hari ini dah bukti banyak dah. Daripada apa yang cikgu cerita tu, banyak dah keajaiban. Dan mulai hari ini, tingkatkan amalan lagi. Zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak untuk gembirakan Allah. Pasal doktor kata tak penawar lah. Tak apalah tu ilmu mereka. Kita hormat. Tapi ilmu kita Allah ada. Itu je boleh. Wah. Terima kasih banyak. Terima kasih.